keperluan asas pada pokok ni A, B, C. Apa itu A? Pokok perlukan air. B, pokok perlukan baja. Dan C, pokok perlukan cahaya. Okay, Assalamualaikum dan salam pertanian. Okay, hari ni cuaca hujan, mendung sikit, air pun naik. Jadi kita punya segmen hari ni, kita nak tanya tentang akar, cik. Okay, cik, sihat? Sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita nak tanya sebenarnya, pokok ni kadang nampak cantik, tapi kadang-kadang orang tak tahu akar dia tu rosak. Dia gini, sebelum masuk akar, Acik nak tunjukkan dulu apa pruning apa ni. Kenapa pokok perlu dipruning. Okey, cik. Okey ya. Sebelum ni apa ni, kan ada video sebelum ni Acik tunjukkan macam mana pemangkasan yang Acik buat sebelum ni. Pemangkasan yang gundul tu. Maknanya apa? Acik nak membentuk pokok ni. Dan hari ni selepas pemangkasan kotak, jadi inilah hasil pokoknya. So banyak ranting-ranting ranting-ranting tunas air. Jadi Acik nak pruning, supaya pengudaraan tadi untuk pokok selesa. Cik, ada satu soalan bagi petani baru kan. Pruning, dia tak tahu pruning tu apa, cik? Cuba jelas. Perkataan lain pemangkasan. Maknanya pemangkasan ni, kenapa perlu pemangkasan? Untuk menggalakkan tunas-tunas buah keluar, terutama pada pokok cempedak. Okey, faham. Okey, cuba tengok pokok ni. Pokok ni pokok apa, cik? Pokok cempedak, memang rimbun. Tetapi bila dibiarkan saja, dia ni akan subur kepada daun, tetapi akan kurang pada buah. So kita akan buat pruning. Okey, mari. Boleh pause dulu. Sebelum tu biasanya kita pruning pakai sketches. Tapi hari ni bila daun pokok cempedak ni gatal. Jadi Acik gunakan ni. Maknanya sabit yang matanya seperti mata gergaji. Kemudian Acik buatkan hulu. Pemangkasan ni buang ranting-ranting yang kecil. Kenapa, cik? Supaya Pengudaraan dan menggalakkan buah. Tunas buah akan keluar. Okey, cantik. Mana kita tak nak terlampau banyak daun. Ini yang nanti dikenali sebagai gila daun. Bila gila daun, buah tak akan buah rasanya kalau keluar pun cuma sedikit. Nanti bagian batang-batang inilah yang akan mengeluarkan tunas-tunas buah. Oh, selepas kita pangkas daun tu. Kita nakkan bahagian batang tadi, buang semua ranting-ranting yang adakah kena buang semua, cik? Di hujung tak perlu. Di bahagian pangkal ni. Oh, okey, pangkal saja. Okay. Tapi kalau misalnya buat pemangkasan gambar yang dulu perlu, kan nampak dia punya
batangnya tadi itu. Nah, di sinilah nanti akan keluar tunas-tunas untuk buah. Oh, ni orang nak tengok macam ni rupa dia. Dia ada keluar getah dekat dia punya ni. Okay guys, mana-mana yang nak cuba baja daripada Prof Nasnan ni boleh search dekat Shopee Nasnan Shop, ataupun boleh search 1 kg pati baja subuh atau 1 kg pati baja push buah. Okay, nanti saya akan sediakan link juga Shopee. Okay, jom kita sambung tengok video. Okay, ini selepas di pruning. Ni daun-daun dia. Okay, Cik. Bila pruning, apa keperluan asas pada pokok? Keperluan asas pada pokok ni A, B, C. Apa itu A? Pokok perlukan air. B, pokok perlukan baja. Dan C, pokok perlukan cahaya. Ingat tu. A, B, C. Jadi sekarang ni, kalau gambar yang awal tadi, gambar yang penuh dengan daun, makna cahaya tadi tidak ada. Yang C tu tak ada. Dan sekarang ni, bila kita dah pruning, maknanya kita fokuskan kepada pembajaan baja jenis apa? Baja jenis buah atau paksa buah. Right? Untuk merangsang dia akan keluarkan buah. Nanti insya-Allah akan cantik buah-buah tadi pada dahan-dahan utama. Cik, ada ke beza atau persamaan baja paksa buah dengan baja buah? Itu dari sudut baja buah biasa kita buat dalam 15-15-15. Maknanya kita buat seimbang. NPK itu seimbang. Tetapi paksa buah tadi, K itu tinggi, P pertengahan tinggi, dan N itu rendah. Maknanya kita betul-betul fokuskan kepada merangsang untuk pokok berbuah. Oh, maksudnya fokus kepada penghasilan buah sahaja. Ya. Yang macam N tadi kecil bukan? Contoh yang baja paksa buah yang Amir edarkan tu, maknanya N tu rendah. N masih kita perlukan, tetapi tak perlu banyak. Kalau N tu tinggi, macam baja subur 17, dia akan rimbun balik. Oh, daun dia akan lebat balik. Lebat balik. Tapi bila bertukar kepada baja paksa buah, tunas-tunas nanti yang akan keluar adalah tunas-tunas yang untuk pembentukan putik-putik buah. Okey. Itu sebabnya macam pruning tadi Acik tekankan, untuk pengudaraan dan cahaya kepada batang pokok. Alright. Ada apa nak tanya? Okey. Macam yang tadi, soalan, berbalik kepada soalan tadi, Cik. Tengok kadang orang tengok pokok dia cantik. Tapi apa yang lebih detail dia, kenapa kadang-kadang akar dia rosak? Okey. Itu yang masalah akar ni biasa serangan disebabkan dipanggil pada penyakit reput akar. Dia sejenis kanker pokok lah. So banyak disebabkan daripada kulat. Kalau misalnya kita dapat tahu, terutama macam pokok buah ni, biasa akan ada selain daripada akar tunjang dan akar lateral. Makna akar yang utama yang mendatar.
Jadi misalnya ada akar yang rosak tadi, sebaiknya potong aja, potong kemudian sapu dengan aerosol, memadai aerosol lah, cat yang ada dekat kedai yang spray tu kan, cat tu kemudian rawat dengan racun kulat. Okey, jelas. Okey, inilah yang buah cempedak pokok tadi tu. Besar je ya? Okey, ini tak besar. Oh, Uh, ni berapa kilo cik? Ini lebih kurang dalam antara 3,5 kilo hingga 4 kilo. Yang ni jenis perak champion. Kalau yang kita pruning tadi, itu jenis CH28. Okey. CH28 buah dia lagi besar. Dia boleh pergi berapa kilo? 6 hingga 7 kilo. Banyak tu. Ya. Dan dia punya ulas besar. Kalau perak champion, yang ni, dia punya ulas tadi kecil. Kalau perak champion, dia punya ni CS28, isi dia tebal, kemudian ulas dia besar. Tak, buahnya tak ada ya? Kalau ada boleh kita tunggu. Ada, tapi dekat belakang. Oh, jauh. Nyamuk banyak musim hujan. Jadi ini yang dekat untuk perak champion Acik tak tanam banyak. Cuma sepokok je ada. Dan itu hari kali ketiga yang dia berbuah, masa tu ada lebih sepokok, ada lebih 150 biji untuk Satu pokok. Banyak. Ya, banyak. Kalau CH28 satu pokok dia tak banyak. Nah, itu sekitar dalam 60-70 biji ada untuk satu pokok. Okey, soalan dia cik. Kalau satu buah tu anggaran 7 kilo, kat pasaran tu berapa je kalau jual? Retail antara 15 hingga 18 ringgit. Itu retail lah. Mana wholesale antara 6 hingga 9 ringgit. Untuk jenis kawin. Tapi kalau kampung lebih murah lah. Tu dia. Kalau ada 10 pokok, 20 pokok, belakang tu ada 100 pokok. Sebab itulah dinamakan petani sugih. Sugih tu kaya cik ya. Mudah-mudahan. Kalau dia berbuah. Kalau Allah izinkan dia berbuah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey cik. Kesimpulan tadi pada pruning, yang petani-petani baru ke petani-petani lama ke, pruning tu sangat penting je ya. Ya. Sangat penting. Acik ulas balik lah. Okey, boleh. 3 perkara yang penting. A, B, C. Cuba ulang balik. A tu apa? Air. B itu apa? Baja. C itu apa? C itu Cahaya. Mana perlukan cahaya dan pengudaraan. Jadi bila itu sebabnya jarak antara satu pokok tu pun perlu dikira. Supaya pengudaraan dan pokok boleh berkembang. Tunggu akan datang. Mudah-mudahan pokok-pokok 100 pokok dekat belakang tu berbuah lebat. Siapa yang nak rasa boleh datang ke sini. Boleh. Kita boleh makan cempedak sambil minum kopi. Bukan. Makan cempedak, minum air kelapa. Belakang tu ada 150 pokok kelapa. Banyak je. Di belakang di belakang tu tanah keluasan 5 ekar ni, selain tapak rumah, ada 150 pokok kelapa jenis tacunan. Kemudian rasanya ada 200 atau 220 pokok durian dan 100 pokok cempedak, 4 pokok nangka. Kiralah sendiri. Acik cuma berusaha. Bila sampai masanya, Allah izinkan, ada rezeki, adalah. InsyaAllah. Okey. Itu sahaja cik ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita sambung dari video seterusnya. Mungkin durian ke cik? Durian dah lepas musim. Mungkin buah lain lah.
pisang ke, apa-apalah yang kita boleh sharekan pada kita punya subscriber. Okey cik, terima kasih. Sampai sini saja, nanti kita sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.